Ramai yang tanya soalan ni, tapi takut nak tanya kuat-kuat. Kenapa orang Cina Malaysia secara purata lebih kaya? Ini bukan soalan resis. Ini soalan tentang tabiat. Dan jawapannya, semua orang boleh belajar, tak kira bangsa. Saya orang Cina. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ajar 3 benda tentang duit. 1. Simpan dulu, belanja kemudian. Bukan belanja dulu, simpan baki. Dalam keluarga saya, bila dapat gaji, terus masuk simpanan dulu. Baru belanja apa yang tinggal. Ini dipanggil pay yourself first. Dan ini tabiat yang ramai tak buat. Kedua, beli aset bukan liability. Dalam komuniti Cina, ada tekanan sosial untuk beli hartanah. Bukan kereta mewah, bukan beg tangan, hartanah. Sebab hartanah naik nilai, kereta turun nilai. Ini bukan stereotip. Ini perbezaan dalam cara fikir tentang duit. Ketiga, bisnes dalam keluarga. Ramai keluarga Cina ada bisnes kecil. Kedai, restoran, pembekal. Anak-anak dibesarkan dalam persekitaran bisnes. Mereka nampak ibu bapa buat duit dari bisnes, bukan hanya dari gaji. Jadi, mereka tahu ada cara lain dan mereka tak takut untuk cuba. 3 tabiat ni bukan hak eksklusif orang Cina. Sesiapa pun boleh amalkan. Simpan dulu, beli aset, bina bisnes. Ini bukan rahsia. Tapi, ramai yang tahu tapi tak buat. Perbezaan antara yang tahu dan yang buat, itu perbezaan antara miskin dan kaya. Kamu setuju atau tidak setuju? Komen di bawah. Saya nak dengar pendapat kamu.